Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Detulin. Hari ni dekat tangan aku ada Osbot Tail A. Popular gila barang ni. It takes a month untuk sampai dekat studio Detulin. Okay, ni yang paling basic lah. Dapat sekali dengan hard case. So ini dia Osbot Tail A ni. Dia adalah PTZ camera, tapi this is a future of PTZ. Kalau dulu-dulu siapa yang pernah tengok aku buat PTZ camera punya review, semua gedabak-gedabak. Sekarang ni dia besar tapak tangan aku je. Kita dapat USB-C. Daripada satu USB-C pergi ke dua female. So basically is a PTZ camera. PTZ camera stand for P is pan, tail T, dan Z zoom. Simple as that. Is a mechanical punya gimbal. Lepas tu ada macam 4 light indicator. Dia ada micro HDMI, nanti kita bawa keluar dia punya output. Dan dekat sini dia dah bagilah siap memory card, micro SD, USB-C, power button, audio jack. Ada connector dekat belakang ni untuk aksesori yang lain lah. Okay. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Baik, dekat channel Detulin memang tidaklah aku test Osbot ni untuk webcam dan sebagainya. Sebab itu memang dah Osbot sendiri dah promosikan benda tu. Dia memang untuk webcam, boleh connect lah, itulah 4K lah, bagai-bagai. Segala description tu aku letak dekat sini dan mungkin dekat bahagian description akan ada. Tujuan aku review ni adalah untuk kita nak tengok potential Osbot ni. So of course aku akan pergi kepada professional punya feel sikit, iaitu macam mana kita nak gunakan Osbot ini yang dikatakan sebagai PTZ camera. Dan normally digunakan untuk web stream, webcam dan sebagainya, tapi kita guna untuk dapatkan input MCP, okay, multi camera production. Macam mana kita nak jadikan ini one of your visual input. So kau bayangkan bila kau ada PTZ, kau tak perlu ada camera operator, kan jimat kat situ. Kau hanya beli dia je. Okay, jom kita on dia. Aku harap ada bateri. Hehe, ada. Tu dia. Korang boleh operate dia. Okay, ada lock terus kat situ. Ini yang best. Kalau PTZ korang boleh terus gerak dia. Dia lock kat situ. Dan ada beberapa cara yang kita boleh outputkan dia punya visual ni. Antaranya menggunakan the latest technology of MCP, iaitu NDI. Kalau tradisional kita ada dua sekarang ni. Dia ada micro HDMI dan USB-C. Adakah USB-C dia support visual out? Kita masuk dekat output 2. Okay, tak ada. So USB-C ni adalah untuk output kepada USB-C juga. Macam kau nak pergi ke laptop, so dia jadilah webcam. Micro HDMI. Terus kita dapat input. Kita dapat input USB. Okay, itu ni macam korang tengok kat depan ni. Ini adalah input untuk kamera ni. See? Okay. Laju siapa dia punya autofocus. Uish. Dan of course bila dia 4K, bila dia 4K, tak nampak beza lah. Maksudnya tak nampak beza kalau aku switch between kamera tu ni dekat HDMI 3 dengan kamera sana. Okay. Ada beberapa gesture yang dia boleh buat. Antaranya adalah aku buat begini, dia ada lampu, so dia ikut aku sekarang. Okay. Sekarang dia boleh ikut aku. Ini kalau budak studio tengok ni, apa benda Just buat ni. Beginilah. Ni gesture dia. So basically korang boleh inputkan dia
Ataupun bila dia boleh input macam ni, bermaksud korang boleh juga jadikan dia wireless selain daripada NDI lah. Okay, sekarang ni kalau aku tukar ni, korang boleh nampak yang dia tengah, dia masih lagi rekod aku lah. Maksudnya dia follow aku. Wow, visual yang korang dapat besar ni lah, sebab dia adalah 23mm. Okay, 23mm dan dia f1.8, sebab tu dia cantik. Produk ni dah banyak orang guna untuk buat podcast. Dalam 2000 saja kau dapat kamera secantik ini, dan nak set up dia pun senang. Kau tak perlu nak kamera operator, kau ada dia punya remote ataupun kau ada switcher yang boleh connect with the PTZ punya control. From this camera pergi kepada LAN hub, lepas tu pergi ke satu output ke satu LAN, masuk ke switcher. So kita boleh dapat setiap kamera punya IP address dan kita boleh switch between that. Senang je nak setting dia. Kau pusing dia tengkuk dia, bagi je macam tu. So terus dia dapat angle tu. Okay, untuk switcher RGB link yang aku pakai ni, kalau aku pergi dekat bahagian PTZ, sebagai contoh aku ada input HDMI 3 ni adalah daripada Osboard. Nampak tak? Aku boleh, ni normal untuk PTZ, aku boleh set untuk 4 preview. Jadi kamera tu kita dah set dia punya kita dah preset dia punya angle, dia punya position kamera semua. Kita tinggal nak tekan je, terus dapat that angle. So kita menggunakan satu kamera je tapi dapat 4 dah angle. Dan disebabkan dia punya lens ni f1.8, kalau aku buat macam ni, nampak tak? Dia ada bokeh. Dia ada fokus kat situ, belakang ni bokeh. Korang boleh access melalui apps ataupun software untuk buat pelbagai lagi dia punya efek lah dalam kegunaan korang. Itu saja video kali ini. Thank you for watching. Stay tuned. Assalamualaikum. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu, The Two Lane by Two Lane Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na, The Two Lane. Impian menjadi filmmaker sejati, dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.